Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri topik kita pada hari ini, cikgu ingin membuat rumusan PDP berdasarkan persoalan-persoalan berikut. Pertama, mengapakah penting untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kehidupan seharian? Kedua, ramalkan apa yang akan berlaku kepada masyarakat jika nomofobia tidak ditangani dengan serius. Ketiga, apakah peranan murid dalam menangani masalah nomofobia? Keempat, apakah pengajaran yang diperoleh daripada tajuk pembelajaran pada hari ini? Baiklah, bagi menjawab kepada persoalan-persoalan tadi, pertama, melibatkan kepentingan untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kehidupan seharian. Pertama, untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental. Kedua, untuk mengelakkan ketagihan dan nomofobia. Ketiga, untuk memberi tumpuan kepada pelajaran atau kerja. Keempat, memelihara hubungan sosial dan kekeluargaan. Kelima, untuk menggunakan masa dengan lebih produktif. Seterusnya, perkara yang akan berlaku kepada masyarakat jika nomofobia tidak ditangani dengan serius adalah: 1. Kemerosotan kesihatan mental dan emosi. Kedua, kemerosotan hubungan sosial dan kekeluargaan. Ketiga, menjejaskan prestasi akademik dan kerjaya. Keempat, kemerosotan nilai murni dan sahsiah diri. Selain itu, peranan murid dalam menangani masalah nomofobia adalah: 1. Mengurus masa penggunaan telefon dengan bijak. 2. Mengutamakan komunikasi secara bersemuka. 3. Menyedarkan rakan sebaya. Keempat, menyertai aktiviti co-curriculum atau luar kelas. Kelima, mengamalkan disiplin diri dan kawalan emosi. Persoalan seterusnya, pengajaran yang diperoleh daripada tajuk pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, kepentingan mengawal penggunaan teknologi. Kedua, kesederhanaan dalam kehidupan digital. Ketiga, menyedari bahaya ketagihan telefon pintar. Keempat, kepentingan interaksi sosial secara langsung. Kelima, nilai disiplin dan kawalan diri. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.